Pantun. Itu sudah okey. Pantun. Okey, sembari itu kita persilakan Datuk Ahmad Maslan yang akan menyampaikan pantun seperti yang diminta oleh pengerusi Barisan Nasional. Silakan. Minta maaf, Presiden dah bagi arahan. Ikut saya ya. Tepuk amai-amai. Durian dalam baldi. Mari ramai-ramai. Barisan kita onde. Tuan-tuan, dulu dengan kawan-kawan PH ni saya ada pantun lain, sekarang pantunnya lain. Jika tuan pergi memancing, dalam baldi berisi umpan, kami sekarang sudah kamcing demi generasi masa hadapan. Untuk calon kita yang akan diumum, tapah pekan ada hikayat, kisah bersemi cerita bersama. Kita berjuang demi rakyat dulu, kini dan selama-lama. Khusus untuk Air Kuning, desa terpencil, suasana hening, berbunga selasih indah kawasan. Pilihan raya kecil Air Kuning, terima kasih sokong barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang terima kasih sekali lagi saudara pengacara majlis yang amat berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Haji Ahmad Zahid bin Hamidi, Datuk-datuk, Tan Sri, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari sekalian. Perlembagaan UMNO pasal 15.13.1 menetapkan bahawa UMNO bahagian hendaklah mencadangkan nama-nama calon untuk dipertimbangkan. Terima kasih Jawatan Kuasa UMNO bahagian Tapah telah bermesyuarat. Cuma dalam mesyuarat itu mereka memutuskan untuk menyerahkan atas kebijaksanaan dan budi bicara pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri untuk buat keputusan. Tetapi pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri telah memanggil seluruh jawatan kuasa UMNO 4 peringkat Tapah dan menyebutkan bahawa untuk berlaku adil kepada semua, saya mencadangkan 8 nama calon, iaitu pemangku ketua bahagian, naib ketua bahagian, setiausaha bahagian, ketua wanita bahagian, ketua pemuda bahagian, ketua puteri bahagian, ketua penerangan bahagian dan bendahari bahagian. 8 orang. Tetapi ada 2 orang calon telah menarik diri. Ketua wanita bahagian, ketua puteri bahagian menarik diri. Maka ada 6 calon yang saya persembahkan kepada yang amat berhormat Datuk Seri Presiden. Sementara kebetulan Datuk Seri Presiden kata dia nak pergi umrah, insya-Allah dia akan istikharah dulu untuk memilih calon yang berkaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut banyak tempat, sebenarnya calon itu telah pun ada. Tercatat namanya di Lauh Al-Mahfuz. Cuma hari ini saya nak tolong baca saja nama yang telah pun dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Lauh Al-Mahfuz. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak yang amat berhormat Presiden UMNO dan Majlis Kerja Tertinggi UMNO, dengan ini saya mengumumkan bahawa calon Barisan Nasional N48 Air Kuning Dr. Muhammad Yusri bin Bakir, Setiausaha UMNO Bahagian. Majlis persilakan yang berbahagia Dr. Yusri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Yusri untuk naik ke pentas bersama dengan yang amat berhormat Presiden dan yang amat berhormat pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak. Di mana Dr. Yusri? Tidak ada keputusan bocor secara tiba-tiba saja bila ini disebut setelah 6 nama di senarai pendek. Inilah Dr. Yusri, Setiausaha UMNO Bahagian Tapah yang dipilih pada kali ini bagi menjadi calon N48 Air Kuning.
agama negeri. Silakan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid untuk bersana di atas pentas. Bagi kita perkenalkan secara umum kepada calon N48 Air Kuning, Dr. Yusri. Di hati selamanya. Inilah calon. Terima kasih. Kita berjuang tanpa gentar, membawa suara rakyat besar. Silakan kepada yang berbahagia Dr. Yusri untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Perak Sejahtera 2030. Berdebur lagi Tuan Haji. Terkejut. Salam sejahtera bersama. Saya tambah sikit, air kuning di hati. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi selaku Pengerusi Barisan Nasional, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Syahrani Muhammad, Menteri Besar Perak, seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan di kehormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Sikit saja. Pertama sekali, alhamdulillah, saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Pengerusi Barisan Nasional, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Perak, seluruh kepimpinan Barisan Nasional dan juga UMNO, khususnya UMNO bahagian Tapah yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk mewakili Barisan Nasional dalam PRK Dun Air Kuning ini. InsyaAllah dengan kerjasama daripada kita semua, komitmen daripada kita semua, kita akan mampu membawa kejayaan yang besar kepada Dun Air Kuning ini demi meneruskan perancangan dan apa yang telah dibuat oleh Allahyarham Tuan Haji Syam Haji Syahrin. Itulah komitmen dan janji kami, berjentera kami. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha kami. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan hari ini permulaan yang baik dengan pengakhiran yang cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Dr. Yusri dan ucapan sebentar tadi. Sebelum majlis berakhir, sebelum berakhir pantun, saya kembalikan kepada Presiden atau Pengerusi Barisan Nasional. Ikan haruan, ikan gelama dimasak bersama ikan sembilang. Semangat perpaduan kita bersama. BN pasti menang cemerlang.